Jom guys, kita menyeberang Taman Negara. Crossing dari sana. Ke apply permit. Ni semua orang dah apply kan untuk dia ni. Naik di Mutiara. Kami buat DIY Anis. Hotel kami yang sana. DIY. Ni ada. Ya. I know. Patutnya di situ. Dapat. Video dapat. Ikan belum dapat. Ni dia. Okay. For DIY touring. No guide. Center permit. Tu Naim pergi Gunung Tahan. Pergi sana. Tu semua nak naik Gunung Tahan tu. Start dengan Bumbun Kumbang. Siapa tahu apa nak itu Bumbun. Aquarium abandoned. Now we heading. Chalet dia ada guys. Mutiara. Mahal ni. Mutiara. Ada orang tak boleh berasa guys. Ni apa ni? Ghost house. Okay. Start of the trail. Tengok pergi 3 tu. Jambul jalan bu. Kita tak ada guide bu. Guide only maps saja. A few maps yang kita capture. Ada bunyi. Better Bumbun tu. Ada tinjau. Macam-macam ada dia kata. Nasib kalau. Tapi kita kena balik awal juga ni. Rehat dulu. Sini memang satu hari ya. Ayam hutan. Guys, ada nampak tadi guys. Dia nyemerang, tak sempat ambil video. Oh tu atas tu nampak tu kan. Wow, zoom in. Burung apa tu? Guys? Ada guys, banyak ayam hutan guys. Banyaknya ayam. Wow, nampak guys. Sana guys. Nampak guys. Ayam hutan guys. Oh, memang real Taman Negara guys. Banyak guys tu. Memang real guys. Taman Negara guys. Alhamdulillah. Ada lagi satu ekor. Warna pink. Ada pakai beg pula ni. Ibu. Apa dia nak tunjuk? Nama pokok. Oh, nama tempat dekat Sarawak. Tengok Kamera trick guys. Sambut tu. Teruskan. Sekejap ni.
Lari belakang. Kita tak ada drone, cannot fly. So we fly through this way. Wow, tongkat Ali. Ini nama tongkat Tok Ali dah. Tua dia. Oh. Apa ni? Sampai di junction Bumbun Tahan. So kita akan pergi 50 meter that way. Apa itu bumbun guys? Bumbun itu lah macam kepala kita, bumbun di atas bumbun. Jadi dia ialah sebenarnya menara tinjau guys. So kita pergi. Kita tengok apa itu menara tinjau. Sampai menara tinjau. Guys, drone tak boleh guys. Tidak dibenarkan. Pokok durian guys. Apa besarnya. Bukan pokok durian. Kalau durian guys, semua orang meninjau durian ni guys. Ini dia menara tinjau. Kakak tu kata tadi, kalau nasib baik macam-macam ada. Burung je setakat ni. Ini also the explanation. What? 57 species amphibia. Okay. Then eye tower. Okay, this is our guide. Ya, menara tinjau. Okay, kita meninjau di sini guys. Padang Ragut ni. Wow, guys, kita ambil still shot, still video dekat menara tinjau ni dalam 1 minit. Nanti kita edit apa ada. Senyap bro. Ambil video. Saya ambil still shot. 2 minit saya ambil. 3 minit je. Tupai guys. Okay, kita akan pergi ke sana guys. Apa yang dia? Tu ada orang. They greet us Ah. yesterday night. They all say thank you. Thank you. Dia gelar dia Ceki. Canopy Walk. Ni trail ni sebenarnya dekat dengan sungai guys, tepi sungai. Tu belakang tu ada sungai guys. Nampak? Sungai ada jeram-jeram. Wait to show you sungai guys. Ada sungai. Okey, balik sini. Lalu kat lurah ni naik pula guys. Naik sikit. Alhamdulillah kami dah sampai di base camp. Bukit Terisik guys. Tapi sampai sini saja. Tak boleh masuk. Disebabkan nak naik Bukit Terisik kena ada tour guide guys. Atas tu trail dia. Bye bye Terisik. Oh, ada bunyi sungai dah. Dengar bunyi. Ada lata. Lata bekuk lah. Okay guys. Nature at its best.
Taman Negara. Masuk dalam tu. Baru balik dari sana. Hi, I'm here. Dah balik dah. Ah, Kampungku indahnya. Di rumah kat sini 80,000 tepi hutan. Padang golf ke apa ni? Tahu tengah-tengah hutan tiba-tiba ada muncul pula ni. Ada chalet ni tengah ni. Itu yang pakai tour guide guys. Kami DIY. Banyak bilik guys. Mutiara apa? Mutiara Taman Negara guys. Dapatlah juga kena view. Tu. Itu hotel kita pun. Hotel kami on the other side. yang atas. Ada ni lah sebenarnya kat atas tu. Lah mak, sorry video pula dah.